Ada attraction kereta api pula. Nice. Okay. Yang tu adalah Chateau de France. Kena castle di situ. So sekarang kita dah sampai kat Colmar Tropical. And when I see it loudly, welcome to Colmar Tropical. Ni attraction di sini dah. Hello. Hey. Apa? Okay, nice. Bird picture. Okay. Alright. Nice tak? Ya. Ni you punya favourite horse. Ada gambar I macam ni kan? Ya, ada dulu. Say baby. Oh, younger. A bit younger tu. That is Selangor Turf Club. Another horse. Okay, this is where you do all your punya check-ins. This is the reception area. So this overall is a look from the outside dekat Colmar Tropical ni. Masih lagi mengekalkan ciri-ciri European design. Cik Sophia punya kat sini. These are all the souvenirs yang available. Nanti kejap kita singgah-singgah lah cari barang-barang untuk balik ke KL ni. Maybe later kita singgah dekat one of the restaurant juga untuk try one of their foods lah. Ada lah. Chicken ke beef ke? Try. Boleh. Okay lah, let's go in. Ya.
So order kita dah sampai. Okay, so basically dia macam pakai pita bread je. Ya, ni pita bread, bukan pita bread. Apa tu? Flat bread. Itulah ni. So harga dia tadi RM45. Sebelum tax. Kedai api pun lalu kat sini. Okay lah, sejuk ni yang best makan tengah panas-panas. Okay, bagi ayam rasa dulu. Ada hodok besar Kau akan dapat. Dah? Tak? Ya. Okay, I order tea and ice lemon tea. Enjoy the view. Hijau pun dah separuh. Lepas lagi. Adik, korangnya operasi sampai pukul apa? Sampai pukul 10 10 lah. Lepas tu esok pagi? Esok pagi pukul 12. Kita start lunch sampai dulu. Okay, alright. Terima kasih. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. Cantik kereta api dia. We could run. Ramai orang naik kereta api. Macam kat Disneyland dah nampak. Okay, let's go and visit the 7-Eleven. Apa ni? Bonjour. First carriage was built. Boleh masa dekat France ni rumah. 1867, lama gila tu. Oh, nampak macam ni. Lemak. Kita pergi 7-Eleven. Let's go. Sama-sama. Let's go. Ni mi goreng. Oh, Ni tadi mi sedap. ni, tengok, please ni. Masa ni kita orang belum check in pun lagi sebab bilik pun tak siap. So might as well kita orang lepak je dekat bawah ni sambil usha-usha fountain ni. Cantik gila tempat ni. Masa kita orang sampai ni memang tempat ni dah crowded dah. Ramai orang datang buat anak-anak dorang lepak kat sini masa cuti sekolah rasanya. Best weather suyuk-suyuk macam ni. Tapi aku ingat lepas ni aku nak naik dekat tower atas tu kasi panas badan sikit. Kalau korang banyak duit, korang boleh habiskan duit korang dekat sini main game.
calling, mate? This is brown. This is bro. Okay, see you. Bye. Yeah. Welcome to bilik 7209. Kita orang sekarang dah dekat rumah Topikal. Inilah bilik kita orang. Very simple tapi it's a studio unit. Sesuai lepak dah surah. So this is the living area. This is the balcony from the living area. Yeah, you can see from the outside lah tengok benda ni. Yang nampak dia tepi lah. Okay lah ikut. Okay, kita nak bawa korang kat bilik. Macam mana bentuk bilik dia. Alright, bilik dia macam ni. So this is the table. Yeah, hello, it's me. So cantik bathroom dia. Tiles pun cantik. You got a tub there. Alright. There's a kitchen sink. And then this is the king size bedroom. Nice. The small wardrobe. Of course, it's air conditioned. Yeah. This is the main attraction. Pintu boleh buka tu. Ya, yeah, kita tengok kat sini. So this is Kolmar Tropikal pada pukul 3.48 petang. And that is the view from the back. Nice kan? Okay guys, nanti kita ambil lagi. Bye. Dalam macam ni dah nak senja. Nanti dah lepas maghrib nanti kita turun, okay? Oh my god, kat sana kabut. Yeah, dah start kabut dah. Sejuk. Ada package apa? Package apa yang ada? Dia ada yang 25, yang 35. Yang 35 dia pusing 306 dah ada apa ni. Dia hanya bergerak. Oh, yang ni bergerak ya, 25. Tapi lebih zombie atau boleh bisa. Tapi suruh pakai VR lah. Ya. Oh, okay. 25, 35 eh? Ini 25 yang Oh, sorry, yang 35. yang ni actually dia punya roller apa dalam dia apa? Dia dah macam Dia hanya roller coaster. roller coaster. Tapi dia pusing lah. Oh. Tapi yang ni pun duduk ni pun ada pakai ni lah VR nak pakai. Tapi yang ni kalau pusing takut yang tak larat. Sebab yang ni dah akan pusing. Halo. Oh. Korang buka pukul berapa? Sampai pukul berapa? Macam baru kerja sebenarnya. Oh, ya ke? So, ini ada option lagi. Pukul 9 nanti pukul 10. Oh, malam pukul 10 last lah. Start pukul 9 malam. Start pukul 9 pagi. Start. Kalau pagi 10. Start 10 juga lah. Okey, sebab nak set dulu time. Nanti kawan datang boleh kan. Tapi yang ni yang pusing okey lah. Tak memang pusing kan eh? Okay. Thank you eh. Okay. Ni 25 je. Ni 35. Okay, terima kasih. Okay, kalau korang tengok macam ni lah keadaan dia waktu malam. There's nothing much. Nanti banyak restoran pun dah tutup. 7-Eleven is still open. Fountain. Korang dah tengok ni tadi. It's well lit. Banyak lampu lah. Cantik malam-malam. Tapi macam tadi kita orang singgah kedai tu dah banyak tutup. Makcik tu pun ada tanya pasal tom yum. Tapi of course tak ada. Yang budak yang jaga kedai tu pun cakap kalau nak pergi tom yum kena turun bawah sikit. Turun bawah sikit tu kena turun pergi Bentong lah. Nice. Ada basking kat sini.
So at least korang dapat tengok lah macam mana keadaan koma tropical waktu malam. So again, that's the reception. I think this is the... Huh? What's it? Oh, okay. Ni ada tempat lounge table untuk main pool ke apa? Tapi banyak wall part lepak pula sekarang. So ni kuda tadi waktu malam. Sangat-sangat berangin malam ni. Tapi tempat ni memanglah terang waktu malam. Cuma dah tak ramai macam siang tadilah. So this is Koma Tropical from outside. Kita akan jalan sampai kat robot tu, tak kat castle tu. Dulu masa kita orang datang visiting kat sini, kita orang tak duduk kat hotel sini, kita cuma as a visitor saja. So normally kita akan park dekat atas ni. So this is the tower. Tak tahu kalau korang nampak ke dekat robot ni, dekat atas ni boleh nampak ada 2 ekor bangau. There you go. Again. And that's the fountain. And the background is Koma Tropical. Okay guys. Hope you all enjoy the video. Malam ni hujan tak? Tapi okey lah, kita lepak sejuk ni sambil tengok lampu malam. Tengok dekat sana. Walaupun hujan renyah-renyah sikit, tapi well, condition not bad lah. Lampu masih bercahaya. That's gone. Kau ni boleh main game? Main game? Dia nak main game? Ada official... Oh, dia building. Okay, kita nak mengalir kat sana. Adik berani nak panjat sampai atas tu? Actually there's a lift, tapi kalau you want you can climb up. Tapi you don't, night time you don't know whether you can see anything or not. Oh, di mana? Salah satu attraction dekat sini adalah tower ni lah. So tower ni nak kena panjat
dia ada dua cara. Satu dengan naik tangga yang ada kat sini. Tak salah aku satu lagi kena naik, boleh naik lift kot. Oh, tapi lift tak ada shoot. Tak ada lift lah. Sekarang ni you have to climb up. Ke atas. So, inilah kita punya first try nak naik atas. Ui kat bawah. Tunggu kita orang. So this is the position. Baru tingkat 1 macam ni. Lama lagi dah naik. Let's go. Wow. Gulap gulita. Ni roof area. Gelap. Ada swimming pool ni. That's a heated swimming pool. Okay. So ni view dia tingkat 2. I think this should be the last one. Oh, semput juga bang. Alright. We are now at the top. Kalau kat belakang, kalau kau nampak ada dotted line tu, basically ada rumah-rumah kat tepi pekan. Bukit tinggi ni lah. And then from top you can see again that is a heated swimming pool. It's a forest area. And then now this is the view of Colmar Tropical dari tower atas sekali. Cantik lah, tapi malam ni agak drizzle. Tak tahu drizzle ke tak tu ni. You can see from this plastic cover ni, nampak dia spotted water spots tu. Tapi dari sini nampak macam clear kan. Okay lah. Tak nak pusing tak nak turun. Boy. So malam ni kita orang memang main pool kejap. Sementara to kill some of the time. Alright. Tengok macam mana dia nak pukul ni. Oh. Okay, now it's your turn. Remember, cari your colour and then target. Jangan goyang-goyang ke depan tu. Yes. Tak apa, ke bawah. Target dekat. Oh. Fault. Oh, dia kena power. Passion. Ibu mengganas. Satu puyuh tak apa. Dia sampai 3 puyuh. Go. So hari ni last day kita orang. Kita punya stay package ada include dengan breakfast. So bapa pagi ni jom cari makan dulu. So pagi ni cari breakfast dulu before kita lepak. Drizzle. Hah? Big drizzle. Hujan sikit lah. Kita tengok breakfast ni sama macam dulu tak? Hopefully ada some changes lah. Okay. Terima kasih.
Ha? Ada? Tu lah. Sebab dulu kita tak ambil. Tak sikit. Okay. Tak. Egg station. Oh, big. See. Okay. Oh. Aku rasa dia salah. Siap-siap. Tapi at least dia got variety of ikan. The variety of choices. So pagi-pagi lepas breakfast, kita orang pun datang dah lepak tempat ni. Curry swan dah tak ada pula. Kalau ada je angsa pagi. Ada lah. Tu lah. Lepak tu ha. Tu lah kabus kat belakang tu. And I try to let it go, but the echoes call me back. Your voice in my head like a song stuck on track. After kita orang check out, kita tak terus balik. Kita orang singgah dekat Animal Farm kejap. Chasing the moonlight, drowning in dreams where you're still by my side. Wow. But you're just a shadow, a ghost in my mind. Itu oyen. Guess I was wrong thinking love never died. Took the long way, but it led me nowhere. Your perfume lingers like smoke in the air. I see your face in the rearview glass, fading away like a love that won't last. And I try to let it go, but the echoes call me back. Your voice in my head like a song stuck on track. I'm lost in